Buku 402 bab yang keempat, Al-Hiwar Al-Awwal, di muka surat 88. Al-Hiwar Al-Awwal, dialog yang pertama, tajuknya ialah Fi Al-Idarah, di pejabat. Ini perbualan di antara mudir dan sekretirah. Mudir ialah pengurus, sekretirah ialah sekretari. Setiausaha perempuan. Mudir ni ialah pengurus lelaki. Mudir sebut, Assalamualaikum, sabahal khair, kaifa haluk? Ataupun kita boleh sebut kaifa haluki, sebab dia bercakap dengan sekretirah perempuan. Assalamualaikum, salam sejahtera, sabahal khair, selamat pagi, kaifa haluki, kamu apa khabar? Kemudian sekretirah pun reply, Sabahan nur, ana bi khair wa alhamdulillah. Sabahan nur, selamat pagi. So bila orang sebut ke antum sabahal khair, replynya sabahan nur. Ana bi khair, saya baik-baik. Wa alhamdulillah, dan syukur. Kemudian mudir cakap, hal indana ijtima' al-yawm? Hal, adakah? Indana, inda mempunyai, na kita. Indana, kita mempunyai, ijtima' meeting ataupun mesyuarat, al-yawm, hari ini. Al-yawm, hari ini. Kemudian sekretirah pun reply, Naam, indana ijtima' ma'a az-zabun fi as-sa'ah as-salisah masa'an. Naam, ya. Indana, kita mempunyai. Inda mempunyai, na ni kita. Indana, kita mempunyai, ijtima' mesyuarat, ma'a bersama, az-zabun pelanggan, fi pada, as-sa'ah jam ataupun pukul, as-salisah 3, masaan petang. Kemudian mudir pun cakap lagi, Tayyib, aina makan al-ijtima'? Tayyib, baiklah. Aina, di mana? Makan, tempat, al-ijtima', meeting itu, mesyuarat itu. Kemudian sekretirah pun reply, Fi ghurfa al-ijtima' raqam 3. Qad hajaztuha hatta as-sa'ah al-khamisah masaan. Fi, di, ghurfah, bilik, al-ijtima' meeting ataupun mesyuarat, raqam nombor 3. Qad, telah, hajaztuha. Hajaz, tempah, tu ni menunjukkan kepada saya, ha ni nya. Ha ni berbalik kepada ghurfah. So saya telah menempahnya, hatta, sehingga, as-sa'ah, jam, al-khamisah, 5, masaan petang. Kemudian mudir reply, Hasanan, urid jadwal al-a'mal al-kamil lil-ijtima'. Hasanan, baiklah. Urid, saya mahu. Jadual al-a'mal, agenda, al-kamil, lengkap. So jadual al-a'mal al-kamil, agenda, lengkap, li al-ijtima', untuk meeting itu. So sekretirah pun cakap, Hadir ya sayyidi. Hadir, baiklah. Ya wahai sayyidi, encik ataupun tuan. Kemudian mudir itu cakap lagi, Hunaka syai' akhar, uriduki an tuzakkiri az-zabun li ihdar al-mustanadat al-matlubah fi al-ijtima'. Hunaka, terdapat, syai', perkara, akhar, lain lagi. Ada benda lain lagi ni. Uriduki, uridu, saya mahu, ki, kamu, untuk perempuan, anti. Uriduki, saya mahu kamu, saya mahu awak, an tuzakkiri, tuzakkiri, mengingatkan, ataupun remind, az-zabun, pelanggan, li ihdar, untuk membawa, li, untuk, ihdar, membawa, al-mustanadat, dokumen-dokumen. Ini jamak. Al-matlubah, yang diminta, fi, di dalam, al-ijtima', mesyuarat. Kemudian apa sekretirah reply kepada arahan pengurus tadi? Qad fa'altu zalika ams. Qad fa'altu, saya telah melakukan, zalika, perkara itu, ams, semalam. Saya dah buat dah benda tu semalam.
So mudir pun kata ahsanti. Ahsanti. Naltaki fi al-ijtima. Ahsanti, bagus. Okay, awak bagus. Okay, bagus. Naltaki. Okay, kita akan berjumpa di al-ijtima, meeting itu. Okay, so secretary pun reply ahsanallahu ilaik. Tayyib ya sayyidi. Okay, ahsanallahu ilaik ni satu doa lah, semoga Allah merahmati awak. Tayyib, baiklah ya sayyidi, wahai tuan ataupun wahai encik.